Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak tahu telur bistik yang mudah, sedap, cepat dan guna apa yang ada je dalam peti. Kita campak-campak je semuanya. So mula-mula kita potong tahu telur dan kita salurkan dengan tepung jagung. Lepas tu kita bakarkan dalam air fryer ataupun kita gorengkan sampai dia garing dan warna golden. Kalau guna air fryer boleh sembunyikan sedikit minyak dan siapkan 5 minit suhu 180 darjah Celsius. Sementara tu kita boleh pecahkan telur dalam mangkuk, masukkan air paras telur. Masukkan serbuk ladi hitam, kita perasakan dengan garam. Masukkan chili flakes dan kita kacaukan sampai dia kembang. Lepas tu kita masukkan mayonis. Masukkan sedikit tepung jagung dan kita sambung kacau sampai dia kembang. Lepas tu kita boleh tuangkan dalam tahu telur kita tadi. Kita sambung bakar selama 15 minit 180 darjah Celsius. Sementara tu kita boleh panaskan minyak. Kita tumiskan bawang besar. Lepas tu kita masukkan halia, ini optional. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Kita tumiskan sampai dia naik bau dan warna golden. Lepas tu kita boleh masukkan tomato. Kalau ada sos tomato tak letak pun tak apa. Lepas tu kita boleh masukkan carrot. Lepas tu kita masukkan meatball ataupun isi ayam ataupun daging. Lepas tu masukkan cili padi. Masakkan dia seketika. Lepas tu kita boleh masukkan batang sawi. Lepas tu kita masukkan brokoli dan kita masakkan seketika. Lepas tu kita boleh masukkan sos tiram. Masukkan sos cili dan air ikut atas cita rasa. Dan kita sambung masak. Lepas tu kita masukkan cube pati ayam. Lepas tu kita perasakan dengan garam. Masukkan sawi, ini optional, tak nak masuk pun tak apa. Lepas tu kita boleh masukkan cendawan enoki. Kita kacaukan dan masakkan untuk seketika. Bila semua dah masak, rasa pun dah sebati, boleh tutup api dan kita tuangkan di atas tahu telur goreng kita tadi. Dan makanan siap dihidangkan. Tahu telur bistik ni sedap sangat kalau kita makan dengan nasi. Cukup lengkap portion makanan. Protein ada, sayur pun ada. Untuk sayur tu boleh ikut cita rasa masing-masing. Masak satu lauk pun dah cukup. Nak makan macam tu pun dah sedap. Kalau sesiapa yang tak pernah cuba dan tak pernah masak, boleh cuba masak dekat rumah. Confirm tak menyesal. Jom makan.